Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ni saya nak pergi buat pemasangan dekat Ipoh, dekat Tasik. Nak buat pemasangan untuk antena parabolik lah. Yang rumah ni dia dah beli dah modem wifi. Cuma saya datang nak buat pemasangan antena parabolik. So sekarang ni saya tengah pelik kenapa saya tak boleh nak scan dia punya location ni. Dia keluar macam ni. Kenapa? Can say seem to find the way. Saya tak boleh nak pergi ke location dia. Kenapa ni? Sebab apa jadi macam ni? Okey, tak apa. Sebab saya nak update ni, nak sampai lebih kurang dalam, sekarang ni jam pukul 8.14. So saya nak update lah dekat dia ni, nak sampai dalam jam berapa. Okey, ni saya nak try godek-godek kenapa masalah ni. Okey, jom. Saya dah sampai dah dekat rumah sini yang saya nak buat pemasangan ni. Tuan rumah ni dia menggunakan modem G10IQ. Kalau kita tengok dekat sini, modem dia dapat kepada rangkaian 4G saja. Dan 4G dia ni pun dalam keadaan tak berapa nak stabil lah signal dia. Ada waktu laju, ada waktu slow. Dalam keadaan macam sekarang ni, awal pagi ni confirm laju lagi. Dia mai siang-siang nanti dia mula dah congest. Untuk speed, kalau ikutkan telco dia pakai ni Celcom, tapi biasanya bukan Celcom, SOX, tak silap lah, biasanya SOX kan ni. Okay, speed okay, dalam keadaan okay. 4G ni pun dalam laju juga, tapi tak kekal lama lah. Untuk 4G ni dia akan jadi drop je. So untuk speed upload memang agak slow, sebabnya tuan rumah ni dia nak fokus kepada streaming. Sebab dia baru je beli setup PC apa semua, nak fokus kepada streaming. So daripada segi upload ni memang agak boleh diguna, tapi dalam waktu yang tak stabil memang tak best lah. Untuk rangkaian telco, untuk telefon memang tak dapat kepada rangkaian 5G, hanya 4G sahaja. Untuk rangkaian 5G sekarang ni, bila saya lock band, memang tak naik langsung lah signal. Saya dah lock band dah, band 28 dengan N78 dah apply, tapi tak naik signal. So 5G dia memang tak masuk langsung dalam rumah ni. Kalau ikutkan kawasan sini memang 5G dia dah patutnya boleh dapat lah, tapi tengok dari sini tak dapat langsung dalam rumah ni. So jomlah kita buat pemasangan untuk antena ni. Saya lock balik band semua bagi dapat kepada rangkaian 4G balik. So kita nak pasang antena bagi dapat kepada rangkaian 5G. Okey, jom kita buat pemasangan.
Untuk antena parabolik ni saya dah buat pemasangan, tapi masalah dia sekarang ni saya setting pun tak dapat kepada rangkaian 5G. Sepatutnya bila kita dah sambung antena parabolik ni, walaupun kita tak setting, akan dapat kepada rangkaian 5G. So bila saya check, rupanya dia ada lock kepada LTE, sepatut tak naik kepada rangkaian 5G. So sekarang ni saya autokan balik untuk signal ni bagi dapat kepada rangkaian 5G lah. Auto tu nanti dia akan bertukar lah, kadang ke LTE, kadang ke 5G. Kalau signal yang kita nak cari tu 5G, dia akan dapat kepada 5G lah. So kita tunggu kejap dia bluting, sebabnya lama juga ni. Biasanya kadang-kadang dia akan jadi lama macam ni lah. Tak selalu lah, tapi yang ni lama. Okay, so dah settle. Sekarang ni kalau kita tengok dekat sini, masih kepada LTE, tak naik lagi kepada 5G. So saya cuba saya punya SIM card saya ni lah. SIM card saya dalam handphone tu SIM card Celcom. Saya nak ambil daripada handphone saya ni, nak try masuk dekat situ. Takut SIM card dia tak support 5G. So kita nak pakai dulu SIM card yang daripada handphone saya ni. Sama je SOX dengan Celcom ni adik-beradik, so tak ada masalah. So kita try masuk saya punya SIM card Celcom sekejap. SIM card Celcom saya pun tak naik kepada rangkaian 5G, dia masih LTE. So saya akan cuba try lock band 28, tengok dia naik tak kepada rangkaian 5G. Sebabnya bila tak naik ni akan jadi masalah jugalah untuk kita nak setting. Dia nak setting ni kena bagi ada signal. Tapi tadi saya jenuh duk pusing, ingat salah arah, tapi tak dapat juga kepada rangkaian 5G. Sekarang ni saya dah lock band 28 pun masih tak dapat kepada rangkaian 5G. So masalah dia dekat sini sekarang ni, nampak hilang dah. So 5G dia tak naik. Yang ni yang akan jadi masalah. Biasanya orang akan terlepas pandang, dan kita akan tengok dekat sini saya dah lock band 28, dan salah satunya punca dia tak naik kepada rangkaian 5G ni. Nanti kita akan cuba carilah kat mana yang silap dia ni. Sebab tower dalam area sini, tower kelilingi tower 5G, so sepatutnya dia akan dapat lah 5G, walaupun dia orang kata tempias-tempias ni. Sekarang ni kalau tak dapat juga, saya akan reset modem. Tapi saya malas nak reset modem. Saya nak tengok lagi dekat bahagian satu ni. Sebabnya kalau kata dalam keadaan yang sekarang ni, kita dah dapat jawapan dah. Dia ada lock band 4G. Bukan lock band 4G, lock kepada PCI 4G ni. Tower dia ada lock tower tu yang tak dapat kepada rangkaian 5G. Sebab modem ni kawan dia itu my setup. So barulah kita nampak dapat kepada rangkaian 5G. Kalau tak dapat, kalau tak reti, nak cuba mana-mana reset balik modem. Tapi saya malah nak reset, sebabnya takut ada masalah, nak kena setting password apa semua balik. So saya try cari dulu masalah. So SIM card yang tuan rumah ni dia pakai SIM card One SOX. Untuk rangkaian 5G dekat area sini, dia ada banyak tower, tapi tower yang dia ada semuanya speed memang tak dapat nak capai dalam 100 Mbps ke 200 Mbps. Macam yang ni adalah signal dari tower yang belakang rumah. So speed dia tu tak berapa nak stabil. Dia punya bacaan signal yang ni yang paling okey. Tower yang saya tembak ni tower belakang, tapi dia punya download tu memang teruk. Kalau ikutkan upload tak ada masalah, download tu teruk. Yang ni membuktikan tower 5G dekat area sini memang congested lah. Saya dah try pusing cari kedudukan yang paling okey, bacaan signal yang ni paling okey, tapi speed 5G dia memang slow. Dia punya speed dia tu memang agak-agak memang payah lah. Dia punya tower pun banyak. Bila tower banyak ni, siapa yang pernah buat pemasangan yang keliling tower kalau area bandar, memang akan jadi masalah. Yang ni saya try masuk balik antena Arnab dia. So bacaan signal antena Arnab dia ni memang dapat 5G, tapi tak berapa nak cantik lah dia punya bacaan signal dia. So untuk 5G
tanpa kita menggunakan antena parabolik. Kalau dalam rumah ni memang nampak memang orang kata signal yang ni bukan kira congestion lah ni. Dan ni kira orang kata signal dia tu, speed dia tu tak ada lah. Speed dia tak ada kepada rangkaian 5G ni. So 5G dia dalam rumah ni kalau guna modem saja memang agak teruk lah. Kejap dia boleh okey, kejap dia tak okey. Yang ni kategori tak okey lah. So saya nak kena setting balik antena ni untuk cari tower yang betul-betul yang boleh dapat speed yang stabil lah. Kalau sekarang ni jangan tengok bacaan signal lah. So saya sambung balik antena. Kalau tengok speed dia dah drop kepada 60 Mbps, upload dalam 64 Mbps lah. Untuk bacaan signal dia memang dah tune lah. Sepatutnya kalau tempat lain lah, kalau bacaan signal macam ni 100, 200, 300 Mbps tu memang dapat lah. Tapi sekarang ni 5G yang terdapat dekat sini, yang tahu yang saya dapat ni, dia punya speed dia tu memang agak tak berapa nak cantik lah. Nampak dia sampai drop sampai 30 Mbps. So dalam kes yang macam ni memang agak lama saya nak cari kedudukan yang betul-betul stabil. Untuk tower 5G yang ada dekat area sini, memang ada kelilingi semua tower 5G. Belah sana tu ada tower 5G, dekat sini ada tower 5G. Ni tower yang saya tembak. Sini ada tower 5G, dan depan sini pun ada tower 5G. So kawasan sini ada kelilingi tower 5G. So kita boleh pusing arah ni, cari tower yang mana yang kita boleh nakkan tower 5G lah. Sekarang ni saya nak setting pula, mencari kedudukan tower yang lain. Sebab tower ni yang paling okey, tapi speed slow. Yang ni adalah bacaan signal tower 5G yang paling saya nampak stabil lah. Walaupun signal dia tak dapat hijau banyak, tapi dia dapat kuning. So untuk tower ni yang paling saya nampak stabil lah. Kalau sekarang ni, kalau saya buat speed test untuk tower yang ni, dia nampak macam konsisten lah sikit. Dia nak kata congest tu tak ada lah teruk sangat, tapi dia boleh cecah lah sampai 100 Mbps. Kalau tower lain saya test memang tak dapat. So kita sekarang ni nak cari, bukannya cari signal, kita nak cari kepada speed. Kalau signal okey, speed tak okey, tak best juga nak bagi orang pakai. So untuk download boleh lah dapat dalam 104 Mbps. So untuk upload, kalau ikutkan tower tadi lagi okey. Tapi untuk upload yang macam ni pun dah tak ada masalah lah kalau tuan rumah nak streaming. So kita try lagi sekali, nak tengok dia punya konsisten dia tu macam mana dalam keadaan speed dia. Untuk pemasangan saya ni dah selesai lah. Kalau ikutkan speed untuk yang tower yang ni lah konsisten 100 Mbps. Tuan rumah dah boleh nak buat live streaming apa semua. Kalau guna tower yang mula-mula tadi tu, upload dia tinggi, tapi download memang barai lah. Kadang-kadang drop sampai 20. Kita cari tower lain lah. Yang berjam-jam duduk atas bumbung pun handphone sampai overheating apa semua. Memang jadi masalah jugalah untuk kita setting yang lama. Alhamdulillah hujan pun dah turun. Ni pun baru lepas je berhenti, lepas kita dah setting tadi. Ni saya tembak tower yang arah lain pula untuk pemasangan kita hari ni. Alhamdulillah untuk pemasangan saya hari ni dah pun selesai. Kawasan rumah dikelilingi tower 5G. Ada tower yang dapat bacaan signal cantik tapi speed slow. Ada tower lain speed slow, dan dalam situasi macam tu kita memang akan ada juga masalah. So saya terpaksa setting mencari speed yang paling okey lah. Dalam bacaan signal kita dah tak boleh nak tengok tengok juga, tapi tak boleh cari signal yang paling cantik. Sebabnya signal paling cantik tu akan jadi speed yang tak okey. So dalam keadaan sama kita cari tower yang lain. Kita mencari fokus kepada speed yang okey. Dalam tower yang saya jumpa ada dapatlah tower yang boleh cecah kepada 100 Mbps untuk 5G. Area Ipoh ni kategori bermasalah untuk 5G dia dah mula congest.
Macam rumah tadi tu pun 5G dia tak berapa nak dapat signal kepada modem, tapi bila kita dah pakai antena dapat kepada signal 5G dan congest pula. So kita kena cari, kelebihan main dengan antena parabolik ni, kita kena cari tower yang tak congest. Okay, so sampai dekat sini sajalah untuk video saya kali ni. Kita berjumpa untuk next video yang akan datang. Yang mana yang nak cari saya boleh tekan dekat ruangan description, ada saya punya nombor telefon. Dan yang mana yang dah follow saya punya TikTok, Facebook dan saya punya channel dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga yang mana yang support saya yang lama dalam channel saya ni. Okay, kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye bye.